Hai guys, so hari ni kita akan buat DIY projek iaitu mousepad menggunakan selipar. Jom! Untuk bahan-bahan, kita ada wallpaper, anti-slip, gum, pisau, bekas alatan, mousepad, gunting dan selipar. Mula-mula sekali, kita akan potong bahagian atas selipar ni untuk kita buat mousepad. Kita akan potong sehingga terbelah dua macam ni. Lepas tu cara yang sama, kita akan belah juga bahagian satu lagi. Selepas kedua belah kita dah potong, kita akan potong pula bahagian selipar ni bentuk segi empat sama. Lepas kita potong bahagian atas, kita juga akan potong bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah kita potong. Lepas tu kita akan kemaskan bahagian kat sini. Lepas kita potong, kita akan gamkan untuk bentukkan segi empat sama. Okay, sekarang kita dah siapkan gam dia. Proses seterusnya adalah kita akan tumbuk bahagian selipar ni untuk kita muatkan bekas. Okay, now dia dah jadi letak macam ni. Kita akan potong ni untuk kemasan. Potong tepi-tepi. Langkah seterusnya adalah kita akan potong mousepad ni ikut panjang selipar yang kita dah buat. Seterusnya adalah kita akan gamkan selipar ni di atas mousepad. Okay, berbalik kepada bekas tadi, kita akan potong bahagian wallpaper ni untuk kita balut bahagian yang tidak kemas ni supaya nampak lagi kemas. Okay, sekarang kita dah siap balut. Lepas tu, kita akan lekatkan bekas alatan ni dekat hujung mousepad. Ni yang dah kita lekatkan. Sekali produk kita dah jadi mousepad dan kat sini kita boleh letak barang-barang. Okay.